Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Firdaus Munir dan saya Mahiruddin Ramli. hari ini kita akan sambung podcast yang sebelum ni, iaitu bacaan Al-Quran dan perbaiki bacaan bersama hukum-hukum tajwid. Minggu lepas kita dah ayat 1 hingga ayat kita surah An-Naba. Surah An-Naba sampai ayat ketiga. 3. Dan insyaAllah pada esok kali ni kita akan sambunglah mula ayat keempat sampai mana yang kita sempat. Baik, insyaAllah. Sebelum tu nak try baca dulu daripada ayat pertama sampai 3, kemudian sambung ayat keempat. Okey, baik, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terbaik bacaan. Itu untuk ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dan dari segi hukum tajwidnya dah kita bincangkan pada episod yang lepas. Untuk pagi ni, untuk episod kali ni kita nak sambung untuk ayat keempat. Baik, silakan sambung ayat yang keempat dulu sebelum kita keluarkan hukum tajwidnya. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saya'lamun. Baik, tu untuk ayat yang keempat dari bacaan lah. Dan sekarang boleh kita cuba mula? Boleh, silakan Ustaz. Kita keluarkan hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat yang keempat. Pertama kita nak bincang pada kalimah yang pertama tu. Kalla, kaf baris atas bertemu dengan huruf lam yang bertanda sabdu. Baik, untuk huruf yang bertanda sabdu ni kita kena sempurnakan sabdunya. Macam sekarang huruf yang bertanda sabdu ni adalah huruf lam. Sebenarnya dari segi bacaan huruf lam tu ada dua. Huruf lam yang pertama sukun, huruf lam yang kedua tu berbaris. Macam sekarang lamnya baris atas. Maknanya kata lam yang kedua tu baris atas. Kaf baris atas tu masuk lam yang pertama dulu yang sukun, kal. Kemudian lam yang kedua baris atas, la. Jadi kalla, macam tu. Yang kesilapan berlaku dekat sini rata-rata lah yang saya pernah jumpa. Dia tidak sempurnakan sabdunya. Dia jadi bunyinya kala saya'lamun. Dia kala. Umpama lamnya hanya ada baris atas sahaja, tak ada sabdu. Tu bunyi kala. Sepatutnya ada sabdu kala. Nampak tak beza? Ada sabdu dengan tak ada sabdu. Okay, kita cuba sekali lagi. Kala. Cuba. Kalla. Baik, alhamdulillah. Lam baris atas pula dia bertemu dengan huruf alif. Dekat situ bacaan mad asli. Yang perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat, betul. Baik, alhamdulillah. Jadi kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Baik, kita beralih pula dekat ayat pula kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua kita nak beri perhatian lebih sedikit pada huruf ain yang bertanda sukun tadi tu. Macam episod yang lepas kita dah banyak kali jumpa untuk huruf ain dan huruf hamzah. Dan banyak kali juga diberi peringatan untuk kita bezakan antara huruf ain dan huruf hamzah. Walaupun bunyinya seakan-akan sama, tetapi makhraj ataupun tempat keluarnya berbeza. Itu yang kita nak perhalusi sedikit. Sekarang ni huruf ain dia tanda sukun. Macam episod lepas kita jumpa hamzah dan huruf ain dia berbaris. Tak ada lagi yang sukun. Macam episod kali ni ayat yang keempat kita jumpa ain yang bertanda sukun. Sama juga kita nak bezakan antara huruf ain dan huruf hamzah. Untuk huruf hamzah contoh, kalau hamzah sukun dia jadi saya'lamun. Jadi tertahan Ustaz. Dia tertahan sebab sifat huruf hamzah tu ada syiddah, tertahan. Saya'lamun. Itu untuk huruf hamzah. Sekarang ni huruf ain, maka makhrajnya tetap sama di bahagian tengah rongga kerongkong. Saya'lamun. Cuba. Saya'lamun. Dia ada penekanan sedikit dekat tengah rongga kerongkong untuk membezakan makhraj huruf ain dan huruf hamzah. Baik, selesai untuk perbezaan antara huruf ain dan hamzah dekat situ. Sekarang kita menggunakan sebutan huruf ain yang bertanda sukun. Kemudian
hujung ayat yang keempat. Kita akan berhenti bacaan dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Hukum tajwidnya apa agak-agak? Mad arid li sukun. Maknanya masih ingatlah pada perbincangan kita yang lepas. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berhenti bacaan pada ayat yang keempat ni, kita perlu berhentinya dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Yang mana dari segi hukum tajwidnya dia merupakan bacaan mad arid li sukun. Ya. Kemudian pastikan kita berhenti pada makhraj huruf yang terakhir. Huruf terakhir sekarang ni adalah huruf nun. Hujung lidah akan sentuh pada langit. Kalla saya'lamun. Boleh cuba sekali lagi. Kalla saya'lamun. Terbaik. Alhamdulillah. Baik, selesai untuk ayat yang keempat. Yang ada sekarang ni secara kesimpulannya, boleh cuba ulangkan apa yang kita jumpa saja dekat ayat yang keempat ni. Okey, yang pertama adalah lam yang bertanda sabdu. Kita tahan sebentar. Kalla. Okey, saya'lamun. Ain tu kita perlu bezakan dengan huruf hamzah. Baik. Dan yang seterusnya adalah diwakafkan bacaan tadi ataupun dimatikan bacaan pada nun, iaitu hukum dia mad arid li sukun, dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Alhamdulillah. Terbaik. Maknanya fokus lah kan. Saja test kan. Okey, baik, kita cuba ulang bacaan untuk ayat yang keempat. Saya baca dulu. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Terbaik. Alhamdulillah. Baik, seterusnya untuk ayat yang kelima, silakan baca dulu. Thumma kalla saya'lamun. Mumtaz. Alhamdulillah. Okey, baik, untuk ayat yang kelima ni, kalau perasan ayatnya lebih kurang je dengan ayat yang keempat tadi. Cuma ada penambahan di awal ayat yang kelima, kalimah thumma. Satu perkataan tetapi beberapa perkara yang kita nak bincangkan. Okey, kalimah thumma. Pertama kita nak sentuh dari segi makhraj huruf sa. Tempat keluar huruf sa di bahagian hujung lidah, keluarkan sedikit, sentuh pada hujung gigi gunting belah atas. Sa, si, su. Sa, si, su. Baik, kalau kita tak keluarkan hujung lidah kita, sentuh pada hujung gigi gunting belah atas, dia akan merubah huruf kepada huruf sin. Sin baris atas sa, sin baris bawah si, sin baris depan su. Sama je bunyi sin dengan huruf sa tu. Cuma berbeza dari segi makhraj, tempat keluar tempat keluar huruf tersebut. Maka untuk huruf sa kita betulkan makhrajnya. Hujung lidah keluarkan sedikit, sentuh pada hujung gigi gunting belah atas. Sekarang ni sa-nya baris depan. Maka berbunyi su. Su. Bertemu pula dengan huruf mim yang bersabdu. Masuk dulu makhraj huruf mim. Makhraj huruf mim di bahagian bibir, yang perlu kita rapatkan kedua bibir kita. Kemudian dia bersabdu. Bila kita jumpa huruf mim yang bersabdu ataupun huruf nun yang bersabdu, maka dia menjadi bacaan wajibul gunnah. Betul. Wajibul gunnah. Wajib kita baca dengan bacaan dengung untuk dua huruf ni. Huruf sama ada huruf mim ataupun huruf nun yang bersabdu. Sabdu yang keluar di bahagian rongga hidung kita. Yang macam sekarang ni huruf mim. Summa. Cuba. Summa. Baik. Kita dengung untuk huruf mim dengan kadar 2 harakat. Kemudian mimnya berbaris atas. Hati-hati. Mim yang berbaris atas dia tak ada huruf mat selepasnya, tak ada huruf alif. Maka jangan panjang. Kadang-kadang nak menyambung daripada satu perkataan kepada satu perkataan yang lain, hujung perkataan itu dia terpanjang. Macam mim tu lah terpanjang. Lagi-lagi ada mim sabdu. Dia dah syok dengung, dah panjang. Mim baris atas pun terpanjang juga. Contoh, summa kalla. Panjang. Padahal kita kena ikut dia punya ni lah hukum bacaan, dia. Hukumnya. Tak boleh ikut kita punya rentak. Oh sedap ni. Panjang. Tak boleh. Maknanya yang panjang tadi dengung dia saja kan? Betul. Dengung dekat huruf mim yang bersabdu dengan kadar 2 harakat. Mim baris atas dibaca pendek. Sebab apa? Sebab tak ada huruf mat selepasnya. Jadi summa kalla. Perhatikan mim baris atas. Summa kalla. Sambung terus. Menyambung daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain. Baik, seterusnya kalimah kalla.
Samalah macam ayat 4 tadi ya. Pada huruf lam yang bersabdu, pastikan kita sempurnakan sabdunya. Jangan baca kala. Kalau baca kala, umpama lamnya tak ada sabdu, ada baris atas sahaja. Itu bunyi kala. Sekarang ni ada sabdu, maka sempurnakan sabdunya. Kala, lam baris atas pula dibaca dengan kadar 2 harakat. Sebab apa? Dia menjadi bacaan mad asli. Huruf yang berbaris atas berjumpa dengan huruf alif mad. 2 harakat sahaja, tak boleh lebih. Baik, boleh. Seterusnya kalimah yang terakhir, saya'lamun pun sama, kita perlu ambil perhatian pada huruf ain. Ya, perlu dibezakan antara huruf ain dan huruf Hamzah. Betul. Untuk tapi kadang-kadang Ustaz, dia memang agak kadang-kadang kita ter-accident nak sebut. Kadang-kadang lagi kalau tengah sesama sebut Hamzah, saya lamun, kita sebut ain, saya lamun. Itu antara penyebab tersasul, tersilap baca kan. Jadi macam mana saya nak kontrol saya punya kesilapan ni? Yang pertamanya kita kena pastikan kita menguasai setiap huruf tu dari segi bunyi dia dan makhraj dia. Kena ingat betul-betul lah. Ain bunyi macam mana, Hamzah bunyi macam mana. Jangan risau, kita akan berulang-ulang benda yang sama je. Dan insya-Allah saya akan memberi peringatan setiap kali kita jumpa, sama ada huruf Hamzah dan huruf Ain. Saya akan sentiasa ingatkan untuk kita bezakan antara huruf Hamzah dan huruf Ain. Sebab apa? Sebab rata-rata selama saya berpengalaman mengajar ni, itulah antara kesilapan yang sering terjadi, tertukarnya huruf. Ni antara huruf yang glamour juga ni, Hamzah dan huruf Ain. Sebabnya satu lagi dekat surah Al-Fatihah pun ada huruf Hamzah dan huruf Ain. Itu yang kita nak betul-betul kuasai, dan saya nak pastikan para penonton ni dapat bezakan, betul-betul dapat bezakan Hamzah dan huruf Ain ini. Nampak je Hamzah dan huruf Ain, ingat muka kita berdua sebab sentiasa memberi peringatan kan. Baik, insya-Allah. Baik. Tadi huruf Ain, pastikan masuk pada makhraj huruf Ain di bahagian tengah rongga kerongkong. Saya'lamun, dan berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat menjadi bacaan mad arid li sukun. Dan ingat sekali lagi, berhenti pada makhraj huruf yang terakhir. Kali ini ayat kelima, huruf yang terakhirnya adalah huruf nun. Hujung lidah angkat sentuh pada langit, itu makhraj huruf nun. Saya'lamun, ditutupi dengan makhraj huruf yang terakhir, iaitu huruf nun. Alhamdulillah, selesai untuk ayat yang kelima. Kita ulang sekali lagi boleh? Boleh. Untuk ayat kelima, saya dulu ya. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Terbaik, Alhamdulillah. Selesai untuk ayat yang kelima. Okey, kita teruskan ayat yang keenam. Silakan baca dulu. Alam naj'alil arda mihada. Ahsanta, Alhamdulillah. Baik, tengok ayat yang keenam. Kalimah yang pertama, alam, mim mati bertemu dengan huruf nun. Dekat situ kita jumpa mim mati yang atasnya ada tanda sukun. Ingat lagi? InsyaAllah ingat. InsyaAllah. Itu merupakan bacaan izhar syafawi. Yang mana yang kita perlu jelaskan bacaan mim mati tanpa dengung. Tanpa dengung yang dimaksudkan kat sini adalah kita tak baca dengung sampai 2 harakat tu. Yang 2 harakat dengung itu apabila kita jumpa mim mati yang atasnya tak ada tanda sukun. Sama ada mim mati tadi tu dia bertemu dengan huruf mim ataupun dia bertemu dengan huruf ba. Itu dengung. Yang ini tanpa dengung. Izhar syaya. Kita jelaskan bacaan mim mati tepat pada makhraj dan sifatnya. Contoh, alam naj'ali. Cuba. Alam naj'ali. Terbaik. Itu untuk bacaan izhar syafawi. Seterusnya kita jumpa jim yang bertanda sukun. Ia merupakan bacaan qalqalah sughra. Yang mana apabila kita jumpa huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ni dia ada 5. Hurufnya adalah huruf qaf,
to, ba, jim, dal. Bila kita jumpa huruf qalqalah ni yang atasnya ada tanda sukun, perlu kita lantunkan bacaan dia. Macam sekarang lah kita jumpa jim sukun, kita lantunkan huruf jim. Naj'ali. Cuba. Naj'ali. Terbaik. Alhamdulillah. Ustaz, dulu saya pernah guru saya pernah ingatkan, Ya saya. satu tips untuk kita ingat huruf qalqalah yang ada 5 tadi tu. Dia cara dia macam ni Ustaz. Ba, ju, da, qa, ta. Baju dah kotor. Kena basuh lah. Itu antara cara lah. Cara untuk kita menghafal lah. Menghafal. 5 huruf tadi tu. Macam-macam. Setiap orang caranya berbeza untuk menghafal sesuatu perkara kan. Macam tadi bagus lah. Dia senang hafal. Baju dah kotor. Huruf ba, jim, dal, qaf, ta. 5 huruf tu apabila dia bertanda sukun, kita perlu lantunkan bacaannya. Macam tadilah jim sukun tadi. Baik, seterusnya kita tengok pula huruf selepasnya, huruf ain. Sekali lagi ingat suka saya ingatkan, huruf ain ni perlu kita bezakan antara huruf ain dan huruf hamzah. Dua huruf ni bunyinya seakan-akan sama, tetapi makhrajnya berbeza. Untuk huruf ain di bahagian tengah rongga kerongkong, kita perlu ada penekanan sikit lah di tengah rongga kerongkong. Cuba. I, u. Itu bunyi huruf ain baris atas, baris bawah dan baris depan. Kalau huruf hamzah di bahagian rongga kerongkong bahagian bawah sekali. Tipsnya mudahnya, lepas je suara kita. A, I, U. A, I, U. Baik, itu bunyi huruf hamzah. Sekarang dekat sini dia merupakan huruf ain. Maka kita bunyikan, sebutkan dengan huruf ain. Naj'ali. Cuba. Naj'ali. Terbaik. Seterusnya lam yang berbaris bawah tadi tu, dia bertemu dengan satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Kat sini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Atas huruf lam pula ada tanda sukun, menandakan bacaan alif lam qamariyah. Yang perlu kita jelaskan bacaan huruf lam. Baik, kena ingat huruf lam kat sini jangan dilantunkan. Yang dilantunkan tadi yang baju dah kotor tadi tu. Huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Bila sukun itu lantun. Huruf lam tidak tergolong di antara huruf qalqalah, maka jangan dilantunkan. Sebab apa saya merayu? Sebab saya selalu jumpa huruf lam ni bila sukun dia terlantun. Contoh bacaan lantunan pada huruf lam dia macam ni. Alam naj'alil arda. Ada le tu. Dekat huruf lam tu ada le. Naj'alil dia sepatutnya jelaskan saja makhraj huruf lam dan sifat dia. Naj'alil arda. Huruf lam ni makhrajnya di bahagian hujung lidah, sentuh pada langit. Kat situ. Alam naj'alil arda. Cuba. Alam naj'alil arda. Terbaik. Jelaskan sebutan huruf lam. Kat situ bacaan alif lam qamariyah. Dan seterusnya hamzah baris atas bertemu ra sukun. Baik, kita sentuh sedikit berkenaan dengan bacaan ra. Bacaan ra ni dia perbincangannya banyak. Kita bincangkan mengikut situasi yang kita jumpa lah ya. Sebabnya huruf ra ni ada yang perlu dibaca dengan bacaan tebal. Ada huruf ra yang perlu dibaca dengan bacaan nipis. Dan ada kalanya huruf ra ni boleh dibaca tebal ataupun nipis. Mengikut situasi huruf ra tersebut. Macam sekarang situasinya ra tadi tu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas. Maka secara ringkasnya huruf ra tadi tu perlu dibaca dengan bacaan tebal. Maka bunyinya alam naj'alil arda. Cuba. Alam naj'alil arda. Baik, dan seterusnya tu selepas huruf ra merupakan huruf dot. Dot yang berbaris atas. Huruf dot ni merupakan huruf isti'la dan dia berbaris atas, kita baca dengan bacaan tebal lah. Do. Jangan da. Da huruf dal. Dal baris atas da. Huruf dot baris atas do. Ya, tebal. Maka dan satu lagi huruf dot dia tidak bertemu dengan huruf mat. Maka jangan dibaca dengan bacaan panjang untuk huruf dot. Kadang-kadang nak menyambung daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain ni, hujung perkataan yang tadi tu dia terbaca panjang. Kena perhatikan betul-betul. Kalau dia tidak bertemu dengan huruf mat, maka jangan dibaca dengan bacaan panjang. Maka kat sini alam naj'alil arda mihada. Cuba.
Alam naj'alil arda mihada. Terbaik. Ya, menyambung antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, pastikan kena tengok betul-betul. Kalau bertemu dengan huruf mat baru panjang. Kalau tidak bertemu dengan huruf mat dibaca dengan bacaan pendek. Baik-baik, insya-Allah. Dan kalimah yang terakhir, huruf ha, kita tengok dekat situ, huruf ha yang berbaris atas dia bertemu dengan huruf alif. Tapi alifnya kat sini alif kecil. Sama je alif besar ke alif kecil, dia dari segi penulisan saja berbeza. Ya. Huruf mat, huruf ha yang berbaris atas bertemu dengan huruf mat iaitu huruf alif menjadi bacaan mat asli. Mat asli. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan kita berhenti di hujung ayat yang ke-6. Tengok sama-sama, huruf dal berbaris tanwin 2 di atas. Mana kata kita nak berhenti pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Dari segi hukum tajwidnya dia merupakan bacaan mat iwad. Mat iwad ni dia berlaku apabila syarat utamanya berhenti bacaan. Kalau sambung bacaan dia tak jadi mat iwad. Dia akan jadi hukum yang lain lah. Dia kena berhenti bacaan. Berhenti bacaannya pula pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Hanya tanwin 2 di atas saja. Tanwin 2 di bawah ataupun tanwin 2 di depan tidak menjadi bacaan mat iwad. Dan cara bacaannya pula. Cara bacaannya perlu digantikan tanwin 2 di atas kepada baris fathah ataupun baris atas lah. Ya, kalau tanwin 2 di atas penulisannya dia ada 2 barisnya tu. Kalau baris atas dia 1 baris je lah kan. Cara bacanya dal baris atas da dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi mihada. Cuba. Mihada. Betul. Kita tak jelaskan tanwinnya, kita tak baca mihadan ataupun kita tak matikan pada huruf dal mihad. Akan tetapi cara bacaan mat iwad tadi digantikan tanwin kepada baris atas dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Macam tu. Jadi mihada. Cuba. Mihada. Kita ulang sekali lagi untuk ayat 6 saja. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Sadaqallahul azim. Baik, untuk podcast kali ini kita sampai di ayat 6 surah An-Naba. InsyaAllah di masa akan datang kita akan buat podcast yang lebih bermanfaat berkenaan dengan hukum-hukum tajwid dan cara bacaan yang betul bersama dengan panel kita Ustaz Mahiruddin bin Ramli daripada Setia Alam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika nak sama-sama ulang kaji hukum tajwid ataupun bacaan bertalaki, boleh follow kita Ustaz Mahiruddin Ramli iaitu di TikTok dia Mahir Tajwid dan saya Firdaus Munir, dan ada platform lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat attachment yang saya letak ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi.